Bergu lelaki negara T. Kai Wun dan Yap Roy Kin menghadiahkan gelaran pertama Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam acara bergu lelaki musim ini selepas menewaskan rakan senegara Man Wei Chong dan So Wee Yik pada final Master Korea di Asan hari ini. Kai Wun Roy Kin yang juga antara gandingan baru dalam eksperimen jurulatih kebangsaan Harry Iman tampil lebih kemas untuk menundukkan Wei Chong dan Wo Yik 21-13, 21-18. Dalam perlawanan akhir semua pemain Malaysia pada kejohanan berstatus Super 300 itu. Kejayaan berkenaan cukup bermakna buat Kai Wun dan Roy Kin selepas mereka membuktikan pencaturan Harry dalam menguji beberapa kombinasi baru di pentas jelajah dunia mula membuahkan hasil. Sebelum ini, Gozi Fei dan Nur Izzuddin Rumsani yang berstatus pasangan profesional menjadi satu-satunya gandingan lelaki Malaysia yang memenangi gelaran musim ini apabila masing-masing muncul juara Master Indonesia pada Januari dan Terbuka Indonesia pada Jun. Kejayaan Kai Wun dan Roy Kin turut mengulangi sejarah Malaysia di Master Korea apabila menjadi gandingan kedua negara menjuarai kejohanan itu selepas So Wee Yik bersama pasangan asalnya Aaron Chia melakukannya pada 2024. Malah dua kejuaraan itu adalah satu-satunya gelaran bergu Malaysia di Master Korea sejak kejohanan berkenaan mula dianjurkan pada 2007. Kai Wun Roy Kin membawa pulang hadiah wang tunai $19,750 atau bersamaan dengan $80,800 manakala Wei Chong dan Wo Yik menerima $9,500 atau bersamaan $38,900 sebagai naib juara. Kejayaan itu sekaligus memberikan suntikan kejayaan buat Kai Wun dan Roy Kin yang sebelum ini antara pasangan yang dirombak BAM dalam usaha Harry mengenal pasti kombinasi terbaik bagi menghadapi saingan akan datang.